Apa ni? Kantor yang buat muka. Bukan gila, aku punya What's in Mimi bag? Yang pelik-pelik kan? tak ada. Bagnya bapak kebesar, perniagaan berjaya, haruslah ada 5 telefon. Ada ada wallet dan ada sedikit muka di situ. Macam dia ni. Pen iPad. Kat rumah, Oh, duit Korea. Oh, Subang. Wanita yang perlukan lah ayo, pink color. Apa ni? Produk aku je. Oh, produk sendiri. Mana dekat aku memang pakai produk aku lah. Apa ni tinted sunscreen Mimi? Ni apa? Mascara. Mascara, Serum serum. yang baru kita buat keluar tu lah. Next kita ada wow. My. Sebab dia warna pink jadi aku belilah. Semua pink. Oh, memang minat pink ke? Memang daripada Tapi sekolah. kenapa produk tak warna pink? Kan ni warna pink. Orange kan? Ni kan serum warna pink. Oh, Ah, tapi so ada- layer-layer dengan orange lah. Kita ada makeup lagi. Ada lip matte, ada lip serum. Pink juga. Vitamin. Supplement. Ni 2 kali lah. Enggak. Ni dia tu kotak je ada kat luar. Dia macam Oh, lampu. lampu. Ni you kena beli tau. Love. Oh, Love. Untuk kita yang macam content creator ni tiba. apa ni? Oh, kantor yang ni- buat muka. Bukan gila. Aku punya pamphlet pergi My Clinic semalam. Dia bagi tahu aku untuk faktor-faktor umur ni kan. Sikat My Clinic. Saya pun sikat. selalu rembat juga. Lampu lagi. Weh, ni memang power Syam nafas. Oh, love. Ayo. Love guys. Kunci rumah. Kunci kereta. Best seller. Perfume The Toxic Lab. Best seller. Aku letak best seller. Sorry. Cream Dodge. Dan juga Bella Dolce. Nanti kat beg kuning aku. Lip Ni mask. limas. Bapak, Korea. Wih, aku tak pernah buat unboxing bag orang sebanyak ini. Dia bawa almari. Perfume. Lepas ni tak pakai dah ni. Betul. Minta maaf cakap. Kita akan letak ni lah sebab ni kecil dan long lasting. 3 hari macam tu. Ni nombor 1. Ni nombor 5. Oh, Screen mirror ring belakang tu. tu. Pun beli. Beli. Bapak kebanyaknya. Senang. Benda mudah yang aku tak tinggal kan. So, itu sahaja. Untuk hari ni, Oh, what's in my baju, bag? baju kita teli hari ni. Jodoh. Bodoh.